masuk menghadap ni. Kanda masuk menghadap selalu Adinda. Ya benarlah begitu wahai Adinda Putra Mahkota Laksmana. Jadi kerana mana pada hari dan ketika ini Adinda memanggil Kanda kerana ada hal penting untuk dikabar berita. Ampun tuanku beribu ampun Raja Negeri Siusiu Mandaratipura. Negeri Kuala Dua ini Adinda masuk menghadap selalu walaupun Adinda ada pekerjaan penting di Tanjung sana. Apa pekerjaan Adinda yang penting sangat? Adinda hendak pergi ke Charosta mencari buah pala. Nak buat apa buah pala tu Adinda? Adik nak buat hadiah, nak hadiahkan kepada segala pegawai di Dewan Budaya kerana mereka ada pekerjaan besar nak selalu. Pekerjaan besar apa tu Adinda? Mereka hendak ke Thailand 2 kali tahun ni. Tapi Adinda sungguh susah hati kerana tidak dapat mengikuti rombongan Dewan Budaya. Tidak mengapalah Adinda, biarlah mereka pergi. Mungkin bajet banyak tahun ni. Jadi kerana mana apa Kanda memanggil Adinda? Kerana mana Kanda ada pekerjaan besar nak diberikan kepada Kanda. Pekerjaan besar mana Kanda? Jika begitulah penting sekali, why not you WhatsApp me only? Kanda, Dinda rasakan inilah masa ketikanya kita bertemu mata. Mata bertentang mata. Ya benar Kanda. Jadi, dengarlah apa yang Kanda nak katakan. Sila Kanda. Maka kerana mana pada jatuhlah 3 hari bulan nanti, datanglah Dinda ke sebuah hotel yang bernama Jen Hotel. Nak buat apa tu Kanda? Dinda dapat menang hadiah pekerja terbaik tahun ni kah? Dapat hadiah tidur di hotel? Tidaklah kerana mana. Kerana Adinda telah menjagakan portfolio diri Dinda itu. Menjagakan penjajah-penjajah di dalam negara ini. Oh, tidak mengapalah Kanda. Kerana semua penjajah itu adalah baik-baik belaka, Dinda merasa seronok belaka berkawan dengan mereka. Tidak adakah ada masalah yang berlaku antara mereka? Tidak ada Kanda. Baiklah jika begitu, pergilah ke Jen Hotel pada 3 hari bulan nanti. Dan lihatlah apa yang berlaku di sana, ada kenduri kendara. Baiklah jika begitu, kata Kanda. Apalah lagi utusan yang hendak Kanda kabarkan? Tidaklah ada apa-apa kerana mana Adinda rasakan ini adalah satu lagi tugas penting buat Kanda. Tugasan apa Kanda? Silalah lihat apa yang dilakukan oleh 2 orang rakyat yang beta dapatkan maklumat kesalahan mereka. Tidak mengapa. Silalah tuanku sepak barang sebelah masuk ke dalam anjur sana. Berehat dahulu kerana Dinda hendak pergi melihat di dalam negara ataupun kawasan Tanjung itu ada masalah apa dengan 2 orang rakyat itu. Silakan. Maka tanpa membuang masa Putra Laksmana pun pergilah dia menaiki Grab menuju ke Tanjung. Grab yang dipilih, Grab yang murah sikit. Maka jalanlah akan Putra Laksmana menaiki Grab menuju ke Tanjung. Belajar.